pagi, mandi sahabat. Sarito aku kak gaga site, dua tik minum. Sarapan pagi aku ngomong sarito aku kak gaga. Kampuang kicap ngau kampuang sup, okey. Tetap aku kak ngambil minyak daging. Biasa aku kena minyak daging tu terus aku dicampur aku terus pingai sarito aku kak cairkan minyak daging tu, okey. Aku manaskan dulu. Lepas aku akan nyayir ke minyak daging tu. Minyak daging tu nyamai. Janji ia tetok panas. Dia akan cair lah. Lepas tu beku lepas dalam minyak lah. Peti hijau. Tu babahan dikena aku lah. Dari mayu. Macam biasa lah babahan dikena aku tu. Lepas aku ngagak duit minum. Kampuang sup. Kampuang kicap. Takut. Nyayir ke yang pun minyak lemak, okey. Okey, kita nyayir ke begitu lah. Cair. Biar minyak tu cair maman. Jadi tu dah panas, kita tutup je api macam. Jadi tu mi buah. Tujuan aku kan agak begitu nak ke air namanya blow peti hijau nak labuh itu lah yang pun maneh berkata deh. Jadi kita nak mereka kain kata blow peti hijau nya labuh agak mi kampuang kiat lah. Jadi ya nanti maneh lah basah. Okey. Kita aku kak agak mi kampuang kicap. Aku kat itu dulu lah. Aku nunggu airnya panas lah. Okey. Ramuan deh apa nama? Tu minyak udah cair tadi, mungkin itu. Okey. Minyak cair. Nama tu aku guna ya ke beku lah, dia tu aku nak guna beku. Aku guna ya udah di panas aku. Tu minyak bawang. Biasalah minyak bawang tak. Dah ke bawang. Okey. Aku dah tahu kak nguji. Aku nak kena secukup rasa. Aku kena uri, garam ke bicing. Garam atau aku kena secukup rasa lah. Kita tahu aku kena garam ke bicing. Kita nambah ke garam tu dan tu lumayan tahu lah. Nambah ke masin. Garam bicing garam. Okey, cukup simple nyamai di kakak kita nari kilo nari biasa campur. Okey, bawang birah bawang aku nadai isi kecil lah laban nak sempat dekat aku selalu usik gagak aku kampung aku suang bunyi kurang tapi nak dai kusung ya kapan aku bisa nyampur ya kena to fish burger fish cake to. Okey, kita tunggu air panas. Okey, aku kena kecap masuri. Kecap masuri. Okey. Aku kan agak otot suntak, datang aku kan agak kampuang sup pula. Kampuang sup. Okey. Panas ke air ya. Kita agak sup ya, panas je air. Simple. Sama agak kampuang sup tu kita nambah ke minyak. Macam ni tadi. Okey. Campur minyak bawang. Okey. Biasalah fish cake nampak fish cake tu macam.
garam, bicang. Okey. Okey. Dia tak asing dulu lagi ngaduk ya. Kita kau agak mi kampua kicap. Okey. Kita mesti bisa taklah mesti penyak kita lihat kita nak matok nak angat. Tunggu to nike ke atas. Nama yang udah nike bermana yang mansau lah. Okey. Mi tu pun udah terangkat ke atas bermana yang udah mansau lah. Lapan kuali tu kuali priok tu min kecil. Aku tak payah nyelup bagai air biasalah. Tapi ya celup lapan kanyi pun dia pun kurang kemudian kecuali ya kita itu lumayan kita boleh kita nyelup bagai air amat lah. Okay. Okay dah. Sedang cukup simple. Này lama. Okay. Dia kita ngacau. Itulah kejadiannya. Jadi teto ane lama kita nyelup ya, laban te kalau kembali nak nyamai. Celup dah lama aja, celup kena aja. Cukup yang punya aja. Dah. Okey. Sekejap. Okey, sayur dah. Cuma ada daging aja lah. Kita ingin nak tok lah menjadi kedagiannya. Itu sup. Aku akan agak yang sup tok lah. Daging kisau. Aku lihat, dah cukup kuat. Padam. Okey, hati itu rebus aku dito. Hati janik tadi, okey. Aku ngerebus dia, aku ngai nyampur dito, laban ngai ke keluman saw lah. Okey. Kita ingat siang ke dito lah. Okey. Okey, tok kompos sup lah. Aku nak ngerebus ke pasite, kuah ya, tok aku kedirik lah. Aku beri mansau bakal aku ngagak mi kemuan tadi. Okay, mi tu pun dah mansau. Okey. Di bawahnya ndau, lepas kita bisik nanya hang kuah lagi ni tau. Okey, tapi ya. Dia padam tu. Dia tu kita nambah sayur itu. Aku kat lebih sayur lah. Okey, tu sesuri lah. Bunyi ke kuku tadi aku nak daging lah. Cuma aku nak daging kisau. Okey. Tu kuah tadi masuk ke atas dia.
tabur ke daun bawang. Dah. Okey, mandi itu ya dah komplit. Okey, jadi itu sup mie kampung kicap, itu mie kampung sup. Ya. Dia tu kita ikat ngacak ya. Dia akan bercampur yang pun minyak tadi. Ketuklah mie kampung sup. Sup tu campur ya lada. Isi janik okey ya. Tapi nak kata bisa janik kisau tu. Boleh tahan. Kampung sup. Okey, Madek, jemput makai sarapan pagi. Itu kampung kecap tadi. Komplit kau yang pun sup. Sup kosong. Okey, Madek, setakat saja konten hari aku pagi tu. Terima kasih kepada yang telah menonton video saya sampai habis, dan kepada yang terjumpa channel saya, jangan lupa tekan loceng. Okey. Jangan lupa like, comment, share and subscribe apa Nana channel. Okey, Madek, temu baru kita. Okey, bye. Okey, selamat petang sahabat Madek. Petang ni saya telah menerima satu parcel daripada JNT. Parcel ni daripada Madek kita Besti Channel. Okey. Daripada JNT, saya rasa ini adalah baju dan kad ahli PYS lah. Nanti saya akan buka apa yang ada di dalam ni. Okey. Saya akan buka lah apa yang ada di dalam ni. Okey, sekejap kita sama tengok. Okey. Takut ada benda yang tertinggal. Okey. Pertama, saya dapat satu kad lah. Okey. Kad apa nama ni? Kad Persatuan YouTuber Sarawak. Dengan nama saya lah, nombor ahli PYS 0321. Nombor ahli saya lah. Okey, kad PYS. Okey, dan saya dapat dua item lah. Okey, dan saya dapat satu baju T-shirt PYS dengan lambang Persatuan PYS, dan belakang dia Persatuan YouTuber Sarawak. Okey, saya memilih
saiz XL lah. Ngamlah dengan badan saya. Okey, agak sesuai pakaian yang saya baju yang saya ni, saiz XL, agak muat lah pada badan saya, seperti saya ni lah. Bagian depan dan bagian belakang agak sesuai lah. Okey, dan jumpa lagi kita di next konten. Okey, Mak Dik, bye.